till they murder me. So right gang, selamat pagi. So hari ni aku tak tahu dah hari keberapa. Okay, ni kita orang semua, pakcik-pakcik aku semua tengah siap-siap untuk pergi ke majlis kahwin. Nak berbaju kurta. Okay, hari ni tak tahu hari ni ataupun besok lah, baru balik JB. Okay, apa-apa korang follow je. Alright, dah jom. Okay gang, kita nak gerak. Hari ni aku naik Wira. Aku naik Wira, aku tak naik Honda hari ni. Okay, jom kita ke Dewan Perkahwinan my cousin. Okay geng, tu belah Pak Ngah aku rasanya. Ni mana Nes? Ni apa? Susu. Untung orang dah berlaki ni kepada Tuan Rumah Encik Emiza dan Puan Suzana agar diberi kesejahteraan dan keharmonian, diberi kesejahteraan yang baik kepada kita semua untuk kita meneruskan majlis kesyukuran kita pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, pengantin dikerumuni. Ya, tu pengantin perempuan. Tu pengantin lelaki, sepupu aku. Tamu-tamu kita yang berada di sebelah luar dewan dan kita mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada tamu-tamu kita. Kesihatan yang baik kepada keduanya dan tetamu-tamu kita yang hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita mendatangkan mohon doa ataupun kita perlu ada. Okay geng, ni pengantin dia geng. Ni sepupu aku ni, yang lelaki 2 orang ni. Sepupu Diorang buat serentak geng. Ni abang dia, abang sulung dia. So okay geng, sekarang pun jam menunjukkan 6. Mana ni, tak nampak 6 suku. Kita orang masih lagi kat Dewan ni. Mata dah barai geng. Penat ni. Ni jagi ni budak 2 orang ni ngajak pergi berjalan pula. Tak tahu nak berjalan mana. Ikut je lah. Jom. Hello gang, welcome back to my channel. Macam aku janji sebelum ni kata nak pergi mana? Nak pergi berjalan. Lalas tak jadi balik daripada majlis pakcik aku. So sekarang ni kita orang tengah siap-siap. Dah pukul 7.30. Nak pergi ke Terengganu pula. Lepas pergi Terengganu baru balik JB. Jom. Okay geng, sekarang ni aku bertukar kereta pula. Tadi naik Honda, ni sekarang naik dengan Joyah ni.
Tadi kita orang pun dah lepas settle makan nasi kerabu. Ikut kan nak makan nasi kerabu dekat apa? Sebelah dia tu, nasi kerabu atas tol. Atas tol aku lupa nama. Dah sampai tutup. Ni betul kita pergi sebelah dia pula. Macam apa? Warung. Warung. Ni kita nak pergi menuju ke beli kopok apa? Kopok losong losong ke lesong? Jom lah ikut je lah. Berputar. Putar. Saya putar Halim. Mana tu ni? Mana? Okey geng, dah dapat dah kopok apa? Kopok losong. Dah dapat kopok losong and then ni nak teruskan perjalanan balik. Tak tahu lah balik teruskan ataupun ada singgah mana-mana. Oh lupa pergi Jambatan Angkat. Jom kita jumpa kat Jambatan Angkat. Okey geng, kita dah sampai ke Jambatan Angkat geng. Drawbridge Terengganu geng. Kali ke aku tak ingat kali berapa. Jangan tanya kenapa spek aku gini. Kita dah sampai. Jom. Kita selfie dulu geng dengan spek ni. Ni spek adik aku ni, bukan spek aku. Itu kalau naik tu best tu. Kalau naik tu macam Ini kalau nak masuk dalam ni berapa ringgit tadi? Kalau nak masuk dalam ni RM40. Mahal sangat. So kita ambil keputusan, kita ambil gambar je lah kat tengah-tengah panas ni ya. Hey, ada si comel. Okey geng, dah settle lah selfie kat Drawbridge Jambatan Angkat ni. Ni pun dah nak, tak tahu nak pergi mana, mungkin balik JB kot. Jom follow. Aku bawa kereta. Gambang. Ha? Tu ah, letak ni biar. Gambang. Okey. Okey geng, jom. Letak alamat tu ah. Nak balik JB. Kau kena risau. Tak naik kot. Head northwest. Head northwest. Mesti tak kau. Ni apa? Search Gambang ke apa Syam? Kita berjalan. Tu gambang ikut situ. Jalan bang, cepat bang. Letak tu. Ni apa seat belt macam ni? Siapa? Tak ada. Aku lagi bismillah, bismillah. Ha? Bismillah, aku bismillah. Ya, siapa? Saya. Jangan ada kau. Hai, dah ni.
Okey geng, kita relax kejap dekat tol Terengganu ni. Lepas tol tu sana tu. Lepas tol kita relax kejap. Bila take time 10 minit. Sekejap lagi nak bedal highway LPT ni. LPT kan? Masuk LPT. Masuk LPT ni. Jom. So dah geng, ni lepak sekejap dekat Arena Arpaka. Arena Arpaka mana? Terengganu kan. Lagi dalam 5 jam, insyaAllah lah dalam 5 jam sampai aku. Pergi Keluang dulu. Kita orang pergi ke Keluang dulu, lepas tu baru balik JB lah. Oh lama tak lalu jalan Paka ya. Dah dulu pun motor. Adik ni tak nak lekuk dulu. So okay geng, kita orang pun dah settle makan tadi. Sekarang ni cuba senjak dekat Arena Arpaka ni. Tengoklah apa yang boleh dibawa balik. Macam nak beli penyu. Lepas tu tadi dah bergambar dekat mana Shell checkpoint. Aku dah tampak stiker kelab motor aku. COMF di bumi Terengganu. Okay geng, ni mini pasar Payang. Masalahnya sekarang tutup. Aku tengok macam dalam ni banyak. Kategori murah-murah lah juga daripada kat Shell tadi. Shell tadi mahal lah. Dengan telefon. Okay gang, sekarang ni tengah sesi memilih-milih. Aku ambil ni je, murah lah sikit, RM27. Ni budak ni aku tak tahu ambil apa. Saya ambil ni. Okey belanja 64. Siapa nak baju Terengganu? Ada. So alright gang, alhamdulillah kita orang dah selamat sampai ke rumah, ke JB. Setelah beberapa negeri kita orang jelajah. Kita orang pergi ke Kedah, balik kampung. And then kita orang berjalan-jalan ke Penang, beli barang sikit ke Penang. Dekat Penang tu kita orang adalah beli barang sikit. And then adalah dapat makan nasi kandar kan. And then lepas ke Penang, balik semula ke Kedah, ke kampung. Lepas ke Kedah, kita orang pergi ke Ulu Lenggong, air panas, mandi air panas. Sebabkan aku janji dengan korang nak pergi ke Bukit Kayu Hitam, tak jadi sebab kesuntukan masa. Kita orang just pergi Ulu Lenggong lah, kolam air panas. And then esokkan harinya kita orang pergi terus gerak ke Kelantan lah, pagi tu kan. Gerak ke Kelantan. And then kat Kelantan tu sebabkan Pak Ngah aku dia punya anak, kira sepupu aku lah. Okay, sepupu aku dia kahwin. Dan lepas tu kita orang adalah pusing-pusing sikit pergi mana, Wakacek nak pergi ke ada tempat-tempat lain pun tak kesampaian sebab terlalu penat. And then lepas tu besoknya terus gerak ke Terengganu. Dekat Terengganu tu adalah kita orang beli sikit-sikit barang macam apa, kopok loso, beli serunding apa semua tu, aku pun dah lupa dah nama. Lepas tu and then seterusnya kita orang gerak ke Terengganu. Pergi Terengganu kita orang nak pergi makan nasi dagang atas tol. Tapi kedai tu tutup. Kita orang pergi ke kedai sebelah ada warung. Itu pun tak berapa nak banyak sebab dah dah banyak habis. Lepas tu baru gerak kita orang pergi ke mana, Jambatan Angkat. Itu je lah tempat-tempat yang aku boleh kongsikan. Tak ada tempat lain lagi sebab kita orang pun pergi orang kata
time tu cakap time tu gerak, tak ada nak tunggu-tunggu. Okay, so aku rasa member banyak aku tak guna. Ni pun aku pun dah barai habis lah. Ya, driver pun main tukar-tukar. Aku dengan adik ipar aku tukar-tukar driver kan, tukar-tukar bawa kereta pun semua. Memang barai lah. Okay, so dah tak ada apa sangat nak bersembang, nak orang kata apa, nak berbual. Okay, ni pun dah barai gila lah. Jam pun dah pukul 2 dah. Alright, kita jumpa next content InsyaAllah. Alright, ikan Pari sehingga kita berjumpa di lain hari. Assalamualaikum. Bye bye.